Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu diturunkan untuk apa sebenarnya? A'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Rabbi anni mahlubun fantasir. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak agar kami mengikutinya, dan yang batil itu batil agar kami menjauhinya. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kebenaran. Bukakanlah mata hati kami, suruh umat Islam agar memahami apa yang akan aku katakan. Jadi kembali kepada topik saya malam ini, Al-Quran itu diturunkan sebenarnya untuk apa? Dan kenapa saya buat video ni hari ni? Malam ni saya terpanggil nak buat video ni. Sebenarnya saya nak buat video, nak habiskan video episod 3 tentang Ya'juj Ma'juj, tentang kaitan Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Britain dan juga Vatican dan juga Al-Aqsa dan kitab-kitab sihir yang dicuri daripada Al-Aqsa. Saya nak habiskan episod tu, tapi saya terpanggil untuk buat video ini malam ini, iaitu Quran itu sebenarnya untuk apa? Sebab saya melihat satu stigma dalam pemikiran Melayu. Okay, sebab benda ni berlaku sebab macam masa Jumaat tadi saya buat satu video tentang ulasan tadabbur pada ayat Al-Quran, ayat 99 hingga 106 dari surah Ali Imran. Jadi saya bacalah sikit. Saya baca tu di restoran depan surau. Surau saya tu nak buat solat Jumaat, surau saya tu kira masjid Jami'. Dia surau yang besar yang buat solat Jumaat. Jadi di restoran tu betul-betul depan surau dan ramai orang. Jadi saya tak nak cakap baca kuat-kuat apa semua. Jadi saya baca dalam keadaan kontrol suara. At the same time, saya juga akui saya tidaklah orang yang terlalu menekankan tentang tajwid dan bacaan berlagu-lagu apa semua. Sebab kefahaman saya adalah orang yang saya tengok orang baca Yasin tiap minggu hari Khamis baca Yasin, tapi lepas baca Yasin perangai dia macam tu juga, sibuk juga demokrasi, sibuk juga benda-benda yang tak apa-apa, tapi dia tiap hari Khamis baca Yasin. So saya melihat stigma masalah orang Melayu adalah kita ni baca Quran sebenarnya untuk apa? Kita sibuk dengan musabakah, berlagu-lagu, siap beli pen ni apa semua. Saya akui baca Quran dengan betul adalah bagus dan wajib. Saya akui. Tetapi masalahnya kita telah diindoktrin, di brainwash oleh ulama dan ustaz-ustaz kita bahawa itulah yang paling penting sekali. Sebenarnya kita patutnya sistem pendidikan dia, kita belajar bahasa Arab dulu baru kita boleh baca ni, sebab kita dalam sistem yang bahasa Arab itu sebenarnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab untuk menjaga dia punya authenticity tu. Sebab bahasa Arab ni dia bahasa yang puitis. Dia bahasa yang ada macam-macam maksud. Tukar sikit ni jadi maksud ni. Saya akui benda tu. Tapi at the same time, Quran itu dibuat dalam bahasa Arab untuk menjaga supaya ia tidak diubah-ubah. Dan kita ada tahfiz yang menghafal Al-Quran. Tetapi bacaan Al-Quran itu dalam macam-macam negara, dalam macam-macam orang, ada macam-macam style. Ada orang stroke lain baca dia.
Oh, kau pergi Thailand, orang baca Al-Fatihah lain bunyinya. Orang kau pergi Pakistan, baca Al-Fatihah lain bunyinya. So, saya orang yang dah travel macam-macam. Masa saya Discovery Channel dulu, saya banyak keluar negara. So, saya pergi tengok. Ada yang bang pun lain, dia punya bunyi dia. Tetapi pada saya adalah kefahaman. Saya nak tanya anda, macam mana orang kafir di Amerika, di British, yang baca Quran, yang diberi tafsir, terjemahan Quran dan tafsir Quran, diorang kat sana Muslim, diorang giat bagi tafsir, bagi terjemahan. Diorang baca dan orang tu boleh masuk Islam. Orang kafir yang tak tahu bahasa Arab boleh masuk Islam dengan membaca terjemahan. Dia boleh bezakan. Begitu juga macam mana dia orang kembangkan Kristian apa semua. Bukan semua orang bercakap Hebrew, Yahudi. Dia orang translate kepada bahasa Inggeris dan jadikan Bible tu dalam bahasa Inggeris dan dia orang boleh bawa pergi mana-mana kita baca. Sebab itu Kristian tersebar dan macam-macam lebih senang sebab dia orang membaca dalam bahasa dia. Kita bukan orang Arab. Ini adalah realiti. Kita orang Melayu. Kita bukan orang Arab. Kita tak ditrain pun cakap Arab. Waktu kecil-kecil. Walaupun saya UIA, saya belajar bahasa Arab apa semua. Tapi kita tak ditrain bercakap apa hari-hari pakai bahasa Arab. Dengan kita tahu dia punya slang, dia punya lingo apa semua. Jadi kita ada keterbatasan dalam memahami, dalam membaca. Tetapi kita boleh memahami dengan terjemahan, dengan tafsir apa semua. Jadi pada saya, ini saya tak tahulah orang lain. Saya lebih kepada saya nak faham apa yang Allah cakap, apa yang Allah firman. Kenapa begitu pentingnya Quran ni? Adakah sibuk berlagu saja? Sibuk dengan harakat, idgham dan apa semua sampai kefahaman kepada Quran tu tidak ada. Kita bukan orang Arab. Kau baca berlagu-lagu macam mana sekalipun, dahsyat kau punya bacaan, tapi tak faham, tak jadi apa juga. Ramai qari'ah yang last jadi penyanyi. Last tak apa-apa pun jadinya. Banyak penyanyi-penyanyi hebat. Bekas qari'ah. Tapi sebab tidak ada kefahaman di dalam ayat-ayat tu, maka tak jadi apa. Setakat baca sedap, baca apa, berlagu, idgham betul, apa semua betul. Saya pun menganggap Quran ni adalah benda yang kena selalu baca. Dia bukan satu dan difahami. Dan dia bukan satu azimat, tangkal yang letak tepi katil halau hantu. Ayat-ayat Quran memang ada doa-doa Nabi apa semua, tapi bukanlah jampi serapah untuk halau jin setan. Ayat Quran tu perlu difahami. Sebab itu kalau ada cerita yang orang baca ayat kursi, setan pun gelak. Pada saya kenapa? Sebab engkau baca, engkau menghafal, engkau burung kakak tua, tapi engkau tak faham. So macam saya punya perangai adalah saya ada Quran yang saya download, yang ada tafsir cara bacaan apa semua dalam handphone. So kalau saya menunggu servis kereta ke, menunggu dekat pejabat pos ke, saya suka membaca terjemahan Quran. Saya baca terjemahan sebab saya nak faham apa yang Allah nak bagi tahu. So banyak ilmu dan pengetahuan saya dan pemahaman saya daripada situ. Pasal demokrasi, pasal itu, pasal ini, apa semua. Sebab kita connect the dots. Macam saya cakap, metodologi memahami Quran dan hadis ni, kita kena connect. Apa yang sebenarnya dia nak bagi tahu? Dia bagi tahu jangan ikut
ahli-ahli kitab apa semua. Iaitu rebai-rebai apa semua yang perangai dia dapat kebenaran, dia baca kitab, dia dapat Injil, dapat Torah daripada Allah juga. Tapi dia pusing-pusingnya. Dia twist-twistnya. Itulah apa yang berlaku kepada masyarakat Yahudi dan Kristian. Nasara. Dan masalah dia, kita pun sebenarnya sama. Lebih kurang macam tu. Ulama kita, dia tahu tapi ada benda yang dia simpan. Dan masyarakat kita pula bukanlah jenis yang membaca tafsir, membaca terjemahan. Dia lebih sibuk kepada berlagu. Lepas tu ada satu perangai lagi orang Melayu ni, kita tak boleh tafsir, tak boleh terjemah Quran sendiri-sendiri. Habis macam mana yang orang kafir yang baca terjemahan tu boleh masuk Islam? Apa semua? Kau fikir pula Nabi-Nabi dulu tak ada guru-guru agama pun. Macam mana dia faham? Kalau Allah nak bagi faham, nak bagi hidayah, bagi buka mata hati untuk faham, kita faham. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kita minta kefahaman, memang dia bagi kita faham. Mata hati. Tapi kalau mata hati tertutup, orang baca Quran, tak idram lah, tak inilah, tak betul apa semua lah. Macam-macam lah. Kau dah tak tahu nak komen apa aku punya video. Kau tengok cincin, tak boleh pakai cincin jari tengah. Cincin aku ni, kau tak nampak yang kecil ni cincin kahwin. Cincin tengah ni bini aku bagi untuk anniversary. So, dia saiz dia tersilap sikit. So, yang muat jari ni, so untuk menghargai isteri aku pakai dia lah di sini. Tangan kiri aku ni stroke. Tak boleh nak pakai cincin apa semua. Darah tak jalan. So, aku pakai cincin kahwin dengan cincin anniversary 20 tahun. So, itu pula yang kau nak jadikan isu. Cincin, cara aku baca Quran. Tapi kefahaman apa poin yang aku cakap tentang Ali Imran ayat 99 sampai 106 tu kau tak petikai ke pula? Kau takut pula nak berdebat dengan aku? Kau sibuk dengan cara aku baca Quran tak betul apa semua. Kena masuk kelas mukadam lah apa semua. Aku boleh baca Quran. Tapi aku tidak terlalu fokus kepada sibuk untuk berlagu. Aku lebih sibuk nak faham. Jadi aku baca terjemahan, aku baca tafsir. Asbabun nuzul, sebab-sebab ayat tu apa semua. Jadi aku boleh connect the dots. Kalau dia bercerita tentang ahli kitab, maksudnya juga adalah dia menyindir ataupun memberi satu kiasan kepada ulama-ulama kita yang ada kitab yang boleh faham, tapi kau menyesatkan orang. Kau menyimpan, menyembunyikan benda-benda yang penting. Kias-kias pasal jangan pecah belah apa semua, jangan apa semua. Kenapa kau boleh kafir selepas kau dah beriman apa semua. Benda-benda tu kias kepada sistem yang kau anuti. Demokrasi. Allah dah tahu, Allah dah plan dah semua benda ni. Manusia ni diuji. Siapa yang nak betul-betul nak cari ilmu? Siapa yang hanya menjadi burung kakak tua? So, bila kau tak ada point lain, kau bantai aku. Sebab, kononnya aku ni baca tak. Aku bukan kari. Aku bukan kari-kariah. Aku bukan seorang yang nak baca sedap tapi tak faham apa-apa. Aku lebih fokus kepada kefahaman. Kepada terjemahan, kepada tafsir. So, ayat 99 sampai 106 tadi, betul-betul. Kau dengar balik video aku cakap tu. Kau boleh buka terjemahan kau sendiri. Ayat-ayat tu betul-betul bantai ulama-ulama su. Dan ayat tu semua kias kepada demokrasi. Orang yang pecah belah, yang kufur setelah beriman. Macam mana kau tak kufur? Sebab kau dah beriman, kau dah solat, dah apa, dah baca Quran, baca apa. Lepas tu kau ambil satu sistem, kau undi, kau tolak hukum-hukum Allah. Dekat parlimen, dekat apa semua, kau tolak hukum Allah. Allah tak bagi riba. Demokrasi bagi riba.
Allah tak bagi, pilih bermuafakat dengan kafir munafik, kau buat. Kau siap jadikan geng lagi sebab nak menang undi. Lepas tu kau buat fatwa kau. Inilah dia kejahatan ulama' su. Kalau tak buat apa Nabi nak cakap? Apa yang lebih dia takut daripada Dajjal? Ulama' yang jahat, yang sesat, menyesatkan. Buat apa Nabi nak ingatkan benda tu? Kenapa benda tu ada dalam hadis fitan? Tapi kalau datang Wahabi, semualah benda-benda macam ni, dia akan cakap ini hadis daif, hadis palsu, hadis lemah, mauduk, apa semua. Ini kerja Wahabi. Sebab Wahabi ni kalau kau kaji sejarah, nanti ada video yang aku akan buat khas pasal Wahabi ni aja. Macam mana dia start, macam mana ni, apa agenda Wahabi. Wahabi ni adalah ulama'-ulama' yang dicipta oleh British. Mula-mula memang pasal Abdul Wahab apa semua tu. Tapi kemudian diorang tengok strategi ni berjaya. Sampai Uthmaniyah boleh jatuh disebabkan Wahabi ni. Jadi dia kata kita perlu banyakkan lagi Wahabi-Wahabi ni dalam negara-negara demokrasi yang kita jajah, supaya umat Islam ni tak bersatu, supaya dia orang terkeluar daripada agama dia, supaya dia orang meninggalkan. Jadi keluarlah Wahabi ni. Oh, kita tak boleh tafsir, kita tak boleh terjemah ayat Quran sendiri. Habis kenapa dalam ayat Quran akala taqilun, tidakkah kamu gunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kau menggunakan akal? Tidakkah kau berfikir? Akala taqilun. Kenapa ada ayat-ayat macam ni dalam Quran? Allah suruh kita baca, suruh kita faham. Allah tak suruh kita buat musabakah Al-Quran, pertandingan Al-Quran, baca paling sedap, paling idgham, harakat betul. Allah tak suruh. Allah suruh kita faham dan ikut, amalkan Quran. So aku punya point is, boleh tak fokus kepada Quran punya apa yang nak dia, bukan cara bacaan. Kalau tersilap sikit apa semua ni, kita lupa pula kita baca Asmaul Husna apa semua. Dalam tu ada Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui orang ni, dia akan fokus pada ni, pada ni. Allah mengetahui ada orang yang stroke, dia tak boleh nak duduk macam ni. Dia tak boleh, dia kena solat macam ni. Allah faham, mengetahui ada orang yang dia badan dia besar, gemuk ke, dia tak boleh nak duduk, kaki dia nak lipat macam tu apa semua. Tapi kita dalam masyarakat Melayu ni, kita lebih sibuk benda-benda yang macam ni. Harakat, tajwid. Kita sibuk kepada benda ni, bukan kepada fahaman. Aku baca Al-Fatihah dalam solat, siap dalam hati aku translate benda tu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hati aku segala syukur, puji, terima kasih pada Allah yang mentadbir seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maliki yaumiddin, Tuhan yang merajai seluruh alam dan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaulah yang aku sembah, kaulah yang aku mohon pertolongan. Dan aku baca doa sikit. Kalau kau solat style macam ni, pada aku lah, bila kau faham setiap apa yang kau cakap, solat kau akan jadi khusyuk. Kau lebih faham tentang agama, dan Allah bukakan mata hati kau untuk faham lebih banyak benda. Tapi kalau engkau adalah normal Melayu yang duk sibuk pasal nak berlagu, sibuk pasal tajwid, bukan aku cakap salah benda tu bagus, tetapi ia bukanlah pada aku fokus utama. Aku susah nak cakap kalau engkau akan pusing apa aku cakap. Itu confirm lah. Sebab kau tak ada point nak apa bantai aku. So kau cari benda yang rantai. Aku pakai rantai OKU. Cincin ni salah saiz. Bini aku beli. Tapi untuk hargai dia aku pakai. Aku ada tangan kiri kelingking aku ni. Ada. Cincin kecil ni kau tak nampak.
Susah. Aku cuba nak menyelamatkan orang, nak sedarkan orang daripada hadis. Macam kita cakap hadis, oh, fitnah dajjal, pagi Islam, petang kafir apa semua. Kau fikir bertahun-tahun, berpuluh tahun orang fikir ni. Kau tak tahu apa benda dia. Fitnah dajjal. Pagi bila dajjal tu nanti dah ada fitnah dia, pagi kau Islam, petang kau kafir. Kau tak boleh fikir pula benda itulah demokrasi. Pagi kau solat, petang kau pergi undi, celup jari kau kafir. Kau tolak hukum Allah. Kau tolak hukum Allah, kau ambil hukum manusia, hukum British. Tapi benda-benda macam ni kau tak fikir. Bila aku bagi tahu, aku yang salah. Aku yang isap gam, aku yang tak pandai itu, tak pandai ni. Aku bukan ustaz. Aku memang bukan ustaz, tapi aku nak menyedarkan kau. Aku concern pada agama ni dan aku rasa agama ni agama yang betul. Islam ni agama yang betul. Dan banyak dalam Quran dan hadis sebenarnya dah hint terang-terang lah. Tapi engkau orang ikut ulama' jahat, ustaz politik. Maka kepahaman kau telah dipusingkan sampai kau sibuk politik daripada kau sibuk agama. Kau patut jaga akidah, jaga Islam. Kau bayangkan kalau semua orang PAS ataupun semualah parti-parti apa sekalipun orang Islam bersatu dalam syahadah. Perlu ke demokrasi? Perlu ke undi-undi apa semua ni? Dengan Cina-Cina, India pun takut. Sebab kita semua, we don't want demokrasi, we want Islam. Dia orang nak cakap apa? Kita majority. Bukan perlu berperang apa semua. Majority adalah Islam. So kita betul-betul lah hidupkan Islam. Tapi benda ni perlu dakwah, perlu bagi tahu daripada kecil aku cakap, sampailah ke agung apa semua kena faham benda ni, sampai polis apa semua, sampai menteri, lawyer, magistrate semua faham benda ni, baru kita boleh balik pada Islam dan tegakkan Islam. Tapi macam mana nak buat kalau kau pun tak faham? Sikit tanya apa solusi dia, Aku dah bagi tahu video solusi dia. Ilmu, kefahaman kepada Quran dan hadis. Ustaz, ulama' start bagi tahu benda yang betul. Masalahnya ustaz dan ulama' kita tak bagi tahu benda yang betul. Penakut, bacul, tak nak bagi tahu pasal demokrasi ni, takut. Tapi kalau betul-betul dia bagi tahu, kalau ni Tok Guru Haji Hadi bertaubat dan semua orang-orang PAS ni kembali kepada Islam yang betul, syahadah yang betul, berdakwah tentang sistem Islam yang betul, sampai semua orang jadi taubat, jadi sedar, kau rasa apa jadi? Dia akan jadi satu kebangkitan Islam yang besar di Nusantara. Demi Allah, fikir apa aku cakap. Masalahnya kau tetap sibuk dengan demokrasi, kononnya perjuangan Islam, yang sistem tu sistem kafir, yang kafir dengan munafik yang di belakang kontrol benda-benda ni, Freemason apa semua, Black Rock, Bang apa semua, yang Zionis ni yang kontrol benda ni. Kau ingat kau boleh menang dan kau boleh tegakkan Islam? Dah banyak dah bukti. Ikhwanul Muslimin, Mesir apa semua. Dekat Turki pun pernah ada nak buat. Tak boleh. Sebab ada benda-benda yang di belakang, di atas. Jin-jin color kuning, kan, ada jingga yang berantai-rantai apa semua. Ni yang akan kontrol. Yang connect dengan jin-jin dekat British, jin-jin dekat Israel apa semua. So benda ni adalah hanya dengan ilmu, dengan dakwah Islam yang betul. Dan ulama', ustaz ni start mentadabur Quran dengan connectkan benda ni. Apa yang sebenarnya Quran ni nak sampaikan? Ini pasal ulama' masuk, ini pasal sistem demokrasi. Bagi tahu. Tapi bila kau tak bagi tahu, kau berpusing-pusing benda lain, ikut Wahabi punya style, memang kau jahanam lah. Sampai bila Islam tak akan tegak? Sampai bila kita hanya bermain-main, kita rasa kita Islam.
Islam tu hanya masa bersunat, masa kahwin, masa cerai, hari raya. Itu saja Islam. Yang lain, Jahanam. Dekat mimbar pun dah tak sebut pasal fitnah Dajjal. Dah dekat mimbar pun tak sebut pasal sistem kufur. Semuanya baca teks Wahabi. Semuanya agenda kerajaan, agenda Zionis, vaksin halal, bayar zakat dekat pusat zakat yang kena kitai pusat zakat berpuluh ratus juta, buat mini golf dekat rumah Menteri Besar Selangor, Toyo dulu daripada hitam sampai jadi putih, duit zakat. So benda-benda ni akan tetap berlaku. Dalam demokrasi kau akan dapat pemimpin-pemimpin yang kufur, yang munafik, yang memain-mainkan agama, yang kononnya pasal bangsa Melayu apa semua. Nabi berjuang bukan pasal bangsa, bukan pasal Arab. Nabi berjuang pasal Islam. Kita sibuk Melayu, Melayu. Islam kita dengar daripada pasal, tapi itu pun Islam dalam sistem kufur. Yang kau ajak orang semua batalkan syahadah. Elok-elok Islam terus jadi kafir. Itu yang apa Quran sebut. Macam mana kau boleh jadi kafir selepas kau dah beriman? Kau dah ada kitab, ada hadis, ada apa. Tapi kau tak baca. Kau tak nak faham. Kau tak nak connect the dots. Kau hanya sibuk berlagu. Kau hafal. Even aku pernah try tanya budak-budak tahfiz pun. Memang dia orang hafal apa semua. Tapi bila aku tanya tentang kefahaman, ramai juga budak-budak tahfiz yang gagal sebenarnya. Maaf cakap lah. Sebab kita punya Islam di Malaysia ni, kita lebih kepada burung kakak tua. Kita sibuk menghafal, kita sibuk berlagu. Tapi bila bab faham dan connectkan benda-benda tu dengan apa yang berlaku, kita gagal. Ilmu fitan tu tak ada. Ilmu connect the dot, ilmu fikir, ilmu Nabi Khidir. Dan ilmu Nabi Khidir ni ilmu fikir, ilmu fitan, dia connect. Dia tengok, dia connect. Dia faham, dia connect. Kita hanya baca kitab-kitab Wahabi, itu je dah. Itulah pemahaman dia, itulah. Kita tak boleh nampak benda yang sedang berlaku. Kita tak boleh nampak benda tu sebenarnya sentuh pasal ulama masuk. Benda ni pasal politik, benda ni pasal demokrasi, benda ni pasal riba, benda ni pasal ni. Kita tak boleh berfikir jauh daripada tu. Sebab satu, kita sibuk dengan berlagu. Kita tak pernah sibuk dengan faham. Kedua, kita tak diajar bahasa Arab daripada kecil. Sistem pendidikan kita dah fail dah awal-awal. Sepatutnya kita belajar bahasa Arab daripada kecil. Ketiga, ulama'-ulama' kita dah ditrain, jangan tafsir sendiri, jangan apa semua. Memang betul, ada yang memandai-mandai tafsir, boleh jadi lepat juga. Aku setuju. Tapi, ada juga yang kita sebenarnya kalau betul-betul niatnya, macam lepat apa semua tu, dia ada background dia. Bapa angkat dia, dia punya circle tu dah memang ikut ayah pin apa semua. Sebab tu dia sesat. Dah syariat, tak payah solat, tak payah apa semua. Tapi kalau dia adalah orang yang normal, yang orang biasa macam kita, tapi baca tafsir terjemahan, aku rasa kalau Allah buka, insyaAllah faham je. So, tak semestinya semua orang yang baca tafsir, baca terjemahan apa semua ni boleh sesat. Tak. Yang sesat kan Allah yang bagi hidayah apa Allah. Ada juga benda tu sebut dalam Quran. So, kita ni ada stigma, block mental yang kalau baca Quran kena berlagu, kena hebat, kena dahsyat, kena apa semua ni. Faham tak payah. Faham tu tolak tepi. Tadabbur tu tolak tepi. So, setengah jam aku bercakap ni. Tu je lah aku nak cakap. Aku akan try habiskan episod 3. Kita tengok kenapa aku cakap Ya'juj Ma'juj ni dah ada, Dajjal ni dah ada. Apa kaitan dengan British, dengan Templar, dengan Vatican, dengan Al-Aqsa, dan apa yang sekarang ni berlaku. Yang kau mati-mati cakap Dajjal tak keluar lagi, Ya'juj Ma'juj tak keluar lagi. Aku ada beberapa clue dan bukti yang menunjukkan sebenarnya Ya'juj Ma'juj dan Dajjal ni dah lama ada. Aku akan buat dalam episod 3.
Sebab episod 1 aku dah cerita pasal Pulau Dajjal, episod 2 aku dah cerita pasal Yajuj Majuj. So episod 3 ni aku nak connectkan semua. Kenapa aku cakap benda-benda ni semua? InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubika bikalimatillah ya ta'amah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin nammah. Rabbi anni makhlubun fantasir ya Allah. Sesungguhnya aku tidak berdaya, aku telah dikalahkan. Maka berikanlah aku rahmat, bantuan dan pertolonganmu dalam menyedar dan menyelamatkan saudara-saudara syahadahku daripada kekufuran, daripada kesesatan, fitnah al-masih ad-dajjal. Ya Allah, la ilaha illallah wa la na'budu ilahi iyahu muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya Allah, hanya kepadamu aku beriman dan berikanlah kami keikhlasan dalam beragama walau dibenci oleh orang-orang yang kafir. Ya Allah, tujuan aku hanya untuk menyelamatkan orang-orang Islam, umat Islam Melayu di Malaysia ini. Aku nak sedarkan, walaupun tugas ini berat, walaupun aku boleh dihina, dicaci, dimaki di hari-hari, dituduh macam-macam, difitnah, boleh dibunuh, boleh ditangkap, aku buat kerana-Mu ya Allah. Tolonglah aku, rahmatilah aku. InsyaAllah Islam akan bangkit, Islam yang hak, bukan yang batil. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.